Saya Nur Ahyana binti Syardin dari kelas Bahasa Melayu 2 akan membentangkan tentang peranan dan sumbangan pemikiran dua tokoh utama dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Pembentangan ini akan menghasilkan analisis kritis dalam membandingkan sumbangan dua arkitek bahasa iaitu Pendeta Zakbar dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Maklumat utama pembentangan saya adalah untuk menunjukkan bahawa walaupun Pendeta Zakbar dan Profesor Dr. Asmah Haji Omar beroperasi dalam konteks era yang berbeza, namun sumbangan peranan dan pemikiran mereka saling melengkapi dan adalah fundamental dalam menjamin kelangsungan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa identiti dan bahasa ilmu di Malaysia. Pendeta Zakbar ataupun nama sebenarnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 1895 dan meninggal dunia pada 1973. Beliau dikenali sebagai tokoh pendidik, penulis dan pemikir yang memberi impak besar kepada bahasa, pendidikan dan kebudayaan Melayu. Pendeta Zakbar memainkan peranan penting dalam memajukan bahasa Melayu dengan memperkenalkan kaedah pengajaran yang sistematik serta memperkukuh tata bahasa. Beliau juga menekankan nilai moral, disiplin dan kemajuan dalam masyarakat Melayu. Sumbangan beliau termasuklah menulis karya penting seperti Pelita Bahasa dan Ilmu Mengarang Melayu, memurnikan bahasa Melayu, memperkenal istilah baru dan membimbing generasi Melayu agar berilmu dan berdisiplin. Manakala Profesor Asmah Haji Omar merupakan seorang tokoh linguistik dan pengkaji bahasa Melayu moden. Beliau terkenal sebagai pakar dalam dialek Melayu dan pemerkasaan bahasa Melayu standard. Peranannya termasuklah mengkaji dan mendokumentasikan dialek-dialek Melayu di Malaysia, memperluas pemahaman masyarakat tentang kepelbagaian bahasa serta menekankan kepentingan pemeliharaan bahasa Melayu. Sumbangannya merangkumi penulisan buku ilmiah, kamus dan kajian dialek seperti The Malay Dialects of Malaysia and Singapore yang menjadi rujukan penting dalam linguistik Melayu. Pendeta Zakbar dan Profesor Asmah Haji Omar merupakan dua tokoh penting dalam pembangunan bahasa Melayu, tetapi sumbangan dan pemikiran mereka berbeza mengikut fokus masing-masing. Pendeta Zakbar menekankan pemurnian bahasa Melayu, pengajaran dan tata bahasa. Pemikirannya berasaskan kepercayaan bahawa bahasa yang sistematik dan teratur adalah asas kepada pendidikan dan pembangunan masyarakat. Beliau percaya bahawa penguasaan bahasa yang baik dapat membentuk disiplin, nilai moral dan kemajuan intelektual dalam kalangan masyarakat Melayu. Sumbangannya termasuklah menulis karya seperti Pelita Bahasa dan Ilmu Mengarang Melayu, memulihkan bahasa Melayu, memperkenalkan istilah baru serta membimbing generasi Melayu agar berilmu dan menghargai budaya. Sebaliknya, Profesor Asmah Haji Omar pula menumpukan perhatian kepada kajian linguistik, dialek dan pemerkasaan bahasa Melayu standard. Pemikirannya lebih bersifat saintifik dan akademik, di mana beliau menekankan kepentingan dokumentasi dan kajian dialek untuk memahami sejarah, budaya dan perkembangan bahasa Melayu. Beliau percaya bahawa pemeliharaan kepelbagaian bahasa adalah penting supaya generasi kini memahami warisan bahasa dan identiti budaya mereka. Sumbangannya pula termasuklah menghasilkan buku ilmiah, kamus dan kajian dialek seperti The Malay Dialects of Malaysia and Singapore serta memperkukuh penyelidikan linguistik dan bahasa Melayu standard. Jika dibandingkan, Pendeta Zakbar lebih fokus kepada pengajaran praktikal dan pemurnian bahasa, manakala Profesor Asmah Haji Omar lebih menekankan kajian saintifik dan dokumentasi bahasa. Dari segi sumbangan, Zakbar memberi impak melalui pendidikan dan tata bahasa, manakala Asmah memberi impak melalui kajian linguistik dan pemerkasaan bahasa standard. Walaupun pendekatan mereka berbeza, kedua-duanya saling melengkapi
Zakba memastikan bahasa Melayu dapat digunakan dengan betul dan berkesan, manakala Asmah pula memastikan bahasa itu terus berkembang, dipelihara dan dihargai dari segi kepelbagaian dan standardisasi. Secara keseluruhannya, pemikiran dan sumbangan kedua tokoh ini telah memperkasa bahasa Melayu dalam pendidikan, penyelidikan dan pemeliharaan budaya, memastikan bahasa Melayu kekal relevan dan dihormati sehingga hari ini. Kesimpulannya, Pendeta Zakba dan Profesor Asmah Haji Omar merupakan dua tokoh besar yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu, walaupun melalui pendekatan yang berbeza. Pendeta Zakba menumpukan pemikirannya kepada pemurnian bahasa dan pengukuhan tata bahasa sebagai asas pendidikan dan kemajuan masyarakat. Manakala Profesor Asmah Haji Omar pula memberi perhatian kepada kajian linguistik, dokumentasi dialek serta pemerkasaan bahasa Melayu standard. Sumbangan mereka yang saling melengkapi telah memastikan perkembangan bahasa Melayu berlaku secara menyeluruh, baik dari sudut penggunaan praktikal maupun penyelidikan ilmiah. Oleh itu, jasa kedua-dua tokoh ini amat besar dan menjadi asas kukuh kepada perkembangan bahasa Melayu sehingga kekal relevan, terpelihara dan dihormati sehingga ke hari ini.